mengilai. Okey, sekarang ada seseorang yang ada rakam. Perempuan cantik tu tergantung ada pokok pisang. Kita pun ada video dia. Okey. Sekarang ada satu kawan saya ni dari tingkat 5. Jadi nampak perempuan mengilai. Memang tiap-tiap malam Tiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Saya dari tim Lepak Seram nak merungkai dan merasai. So Flat The Nine ni pernah di kecoh memang Kecoh. adakan sesuatu Pontianak. So tim Lepak Seram datang Perempuan cantik. Dia jemput tu nanti dia dengar. Okey. So malam ni tim Lepak Seram datang untuk merungkai dan merasai suasana malam. So bye, tunggu video terbaru kami. So Mak, saya nak tanya sikit. Boleh. Mama boleh cerita tak macam mana kisah-kisah Mama pernah nampak, dengar? Sekarang Mama cakap, Mama tahu blok kita ni terlalu kecoh sangat. Cakap ada perempuan cantik mengilai. Okey. Sekarang ada seseorang yang ada rakam. Perempuan cantik tu tergantung ada pokok pisang. Kita pun ada video dia. Okey. Sekarang ada satu kawan saya ni dari tingkat 5. Jadi nampak perempuan mengilai. Memang tiap-tiap malam Tiap malam. Semalam pukul 1 lebih, 1.40 bunyi orang bom. Bom. Lepas tu kita buka surat Yasin kita berhenti. Tiba-tiba stop Positif. Stop kan. So maknanya tu memang keras memang. Jadi sekarang saya nak tengok betul ke tidak apa orang cakap. Saya nak tengok wujud tak benda ni. So gang, jangan lupa tunggu video terbaru kami di Flat The Nine. So gang, jangan lupa follow TikTok kami Lepak Seram Official, dan boleh follow YouTube kami Lepak Seram Channel. Jangan lupa subscribe, like, follow dan share. Okay guys, jumpa sekejap lagi. Jangan lupa masuk live. Yes.
Okey, Assalamualaikum yang baru masuk. Hari ni kita orang akan ada buat explore dekat kawasan PPR Kempas. Sebab apa kita orang explore sini? Sebab kat tempat sini kita ada dengar, sekarang tengah kecoh. Kawasan tu ada bunyi perempuan cantik di kawasan ini. Jadi hari ni tim Lepak Seram datang untuk explore di kawasan-kawasan ini. Jadi geng, boleh bantu tap-tap skrin geng. Bantu tap-tap skrin. Okay, hari ni kita semua bersama admin kami, tim Lepak Seram, Feroz, dan host kami, Ikram. Hari ni orang kampung yang kami tak kenal. Okay. Orang kuat kampung. Hari ni kita akan dengarkanlah apa-apa berita semua kat kawasan ni. Ni adalah salah satu orang kampung yang ada saksi kedengaran kawasan ni. Okey, cik. Boleh cik ceritakan kawasan ni, tempat ni macam mana? Seram sangat. Orang kampung geng. Ni orang kampung PPR ni geng. Seram sangat. Jadi boleh cerita lah. Ya, orang cakap ada perempuan cantik mengilai. Perempuan cantik gantung kat pokok pisang. Kita pun ada video. Okey. Kita pun nak tengok lah betul ke tidak apa yang orang cakap. Kita cuma dengar dari mulut orang. Tapi orang kampung dah pernah dengar rakam suara memang mengilai. Lepas tu ada budak muda rakam perempuan cantik tu ada kat pokok pisang. Bantu share geng, bantu share geng. Dengar kan, salah satu orang kampung dah bagi tahu dekat kawasan ni. Belakang ni. Ni nampak tak geng, pokok pisang depan sana. Sangat. Dekat kawasan ni ada orang kata keras. Jadi kalau korang nak tahu, kita orang terjah hutan ni, masuk hutan ni. Jadi korang boleh stay tune dengan kita orang. Bantu tap-tap skrin geng. Bantu tap-tap skrin. Sebentar lagi kami akan explore kat dalam. Video pada kami. Video perempuan cantik. Tak pergi ke? Yang tembak tau. Orang nak lalu. Tembak. Dengar tu. Siapa masuk kena tembak tu? Itu kan. Ya nampak. Tapi tak mana ada askar duduk dalam. Tak mati ke? Tak. Ni mungkin pun tak parit tu. Mama ni duduk tetap dalam video kita tu. Balik pokok pisang ada. Cuba jadi. Kalau korang nak tahu video tu apa yang mama share kat situ, korang boleh tunggu dalam video kita masuk sini dia. Nanti sahabat-sahabat saya akan rekod video. Dia akan share buat YouTube. Tu signboard je kot. Aku tonjol dia. Jom. Try cari laluan Tempat ni belum ada pun orang explore lagi. Betul mama duduk luar mah. Dia duduk luar. Okey. Kita yang mana boleh join. Kalau kau nak tahu berapa kami tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Ada pagar? Ada tak ada pagar, ada besar. Dalam kata. Dalam kata? Tunggu dulu. Laut? Tasik gila. Tasik. Ni ada laluan ni tu. Jap buat apa ni tu. Rasa kau tak ambil info? Tak ambil info, tak ada laluan. Ini kawasan larangan sebenarnya
Terdedah juga. Ini hutan dia geng. Kita dah jumpa jalan. Wah. Belakang pisang kan ada buah cantik. Jadi desain itu ada orang buat apa sini. Rasakan keram tu sini. Ikram geng kat belakang. Kalau kau upload video tu, mati kita itu kau boleh tunggu sikit. Ini kawasan hutan ni geng. Kita dah dapat dah laluan dia. Kawasan ni kawasan larangan. Ada orang lalu warna putih tadi dah duduk tepi, betul ke? Betul ke? Ada orang lalu. Dia nampak dari situ. Sebab tadi kita kan kabel pun tak jalan. Betul ke tadi ada orang lalu? Jadi hari ni kita bertiga geng Along pegang live TikTok. Ini salah satu produk tetap. Saya dengan Ikram akan rekod untuk YouTube. Jadi apa yang diceritakan oleh Mama, penduduk tetap sini, dan Mama juga ada send video lah kat kami. Video tu memang real memang jelas penampakan tu. Jadi korang boleh tengok lah. Kami akan masukkan juga video tu. Jadi Mama kontak kami, tim Lepak Seram, untuk explore kawasan ni lah. Terima kasih Sharifah. Alhamdulillah kurang rezeki awak sebab awak bagi. Kami akan naik insya-Allah. Sharifah Mami tu. Mami Mami. Ada siap Mami? Ada dia ni. Jadi salah satu mama yang tetap. Rasa video Kat sini. belakang pokok pisang. So kawasan ni kita boleh uji nyali kot. Jadi kursi buat Kita duduk atas tu. terus kami explore untuk merasakan sensasi dari kawasan tu. No, seorang sini, aku belah depan sikit. Kalau belah sini mana? Aku belah depan. Ya. Loh, jadi nyali. Kau dengan Firuz sini, ke situ. Kita tengok jalan ke depan. Ini bukan Ikram. Bukan Ikram. Ini saya, Alung. Anda yang paling sukses. Paling hebat. Awesome. Awesome. Yang paling awesome. Ikram lagi. Ikram Ini kawasan dia geng. Boleh tengok Hutan geng. Hutan. Ni Mama kita rehatkan. Bahaya Mama nak ikut ni, jalan ni. Oh, depan ni ada tasik geng. Tasik ni pernah orang kampung yang katakan pada saya pernah seorang budak mati. Kawasan ni ada kisah kematian geng Lagi kawasan tasik ni. Kita yang pertama masuk sini Oh, ni tasik dia geng. Ada orang kampung yang kami gelarkan Mama. Orang kata duduk sini tetap. Tasik geng kawasan ni tasik. Meninggal di sini. Lemas. Hai Mami. ID tak ikut kan? ID busy Mami. ID busy. Dia nak cari duit kahwin 3. Ni tasik dia. Ni tasik dia geng Dia tetap ada dulu pernah kes viral sikit. Budak bawah umur meninggal sikit, lemas. Kawasan ni. Okey, ni kawasan yang kami akan buat uji nyali. Cantik. Kita akan berada di tengah-tengah tasik. Untuk menangkap ikan duyung. Okey, geng yang mana baru masuk? Alhamdulillah, terima kasih geng support tim Lepak Seram. Sebab tim Lepak Seram dah lama tak live. So malam ni kami explore semula. So korang yang mana ada dalam live ni, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. So korang bantu saya tap screen sampai 10k geng. Boleh tak bantu saya tap screen sampai 10k?
bantu tiap-tiap screen sampai 10k. Kita dah lama tak explore geng. Semangat. Malam ni kita lungkai. So orang belum ada masuk ni geng. Okay. So kita lepak seram. Tak apa kau. Dan tunggu video terbaru kami. Zas. Dengar tu geng. Zas. Sambung sekejap lagi geng. Assalamualaikum. Malam ni kita merungkai dan merasai suasana malam di satu tempat yang pernah di-viral geng. Pernah kira penduduk sini pernah menceritakan yang ada penampakan sosok Pontianak. So malam ni tim saya lepak seram untuk merungkai dan merasai suasana malam. So guys, kalau ada rezeki insya-Allah, okay, tim kami tak menjanjikan penampakan. Okay. So malam ni kalau ada rezeki korang untuk penampakan, dan di sini ada satu tasik Ni ada satu tasik. Tasik tapi tak tahu saya tasik apa. So tasik ni dulu orang kampung ni pernah dia ceritakan pada saya, ada seorang budak mati. So sebenarnya malam ni saya dan tim saya, Ferus dan Along. Boleh uji nyali kan? Tak ada kursi lah. Boleh. No, terus. Seorang sini, aku belah depan sikit. Along belah sini pun boleh. Aku belah depan. Long, lagi uji nyali. Engkau dengan Ferus ni, kau situ. Depan. Okay. Ni bukan Ikram. Ni saya, Along. Host anda yang paling handsome. Paling awesome, yang paling awesome. Ikram lain. Ikram tinggal dia buat video untuk set tempat, untuk dia buat setup. Sebentar lagi kami akan try uji nyali. Jangan ikut sekejap, Mama tak pergi. Mama tak ikut. Duduk tempat tu. Jadi jangan risau. Saya tak rasa Mama ikut. Tasik ada Long. Ni tasik Mantap. So geng. So tasik ni pernah orang kampung yang dikatakan pada saya pernah seorang budak mati. So saya dan tim saya untuk merungkai dan merasai suasana malam pada malam ni. InsyaAllah tim lepak seram tak menjanjikan untuk penampakan geng. Ada tasik dia kan. Masuk sini Kalau ada rezeki insyaAllah. Ada orang kampung yang kami tengok. Okay geng, kembali lagi. Masih lagi di tengah hutan di tepi tasik ni geng. Kawasan dia. Saya Ferus akan berkongsi. Kali ni kami di tempat untuk buat video. Jadi yang mana ada kawan di sini? Wujud ke diri. Jadi kami plan lah. Kami nak buat uji nyali geng kat sini. Kita nak buat uji nyali. Jadi kami akan buat untuk video TikTok dan juga YouTube lah geng. Sebab penampakan yang kami was-was jugalah penampakan tu. Sebab tu kami mencari jawapan lah, senang cerita. Kawasan ni betul ke kemunculan kawasan ni. Jadi kami bertiga je kan. Tadi mama dengan siapa tadi? Anis. Mama dengan Anis kami tinggalkan dekat luar. Bahaya kawasan ni. Okay, saya Along, Ikram merungkai lah kawasan ni. Hutan ni hutan di tepi tasik. Ni Along dah dia Wujudkan diri kalian. take over TikTok. Betul kamu ada di sini? Wujudkan diri. Ikram.
Wujudkan diri kalian. Duduk depan alung sekarang. InsyaAllah geng. Wujud. Sebab kami tim yang Wujud, pertama Dom. Tim yang pertama masuk sini. Betul lah, tim yang pertama kan masuk sini. Kita Tim yang pertama. tim Lepak Seram. Orang yang pertama masuk sini sebab apa? Mama request tim Lepak Seram untuk masuk orang pertama datang sini. Betul. So rezeki tim Lepak Seram alhamdulillah. So sebab apa malam ni pun kita pun dah lama tim Lepak Seram dah lama tak explore. Betul. So malam ni kita explore video terbaru kami. So korang tunggu, jangan lupa subscribe, like, share dan follow. Dan tunggu video terbaru kami. So nanti lepas kita explore, nanti kita akan buat satu video. Kita akan podcast Mama. So saya nak tahu lebih lanjut daripada Mama. So kita akan podcast satu hari nanti, insyaAllah. Ada rezeki nanti kita akan podcast Mama A to Z. Nanti Mama akan cerita. So korang tunggu, jangan lupa. So yang mana yang belum follow TikTok kami, follow TikTok kami Lepak Seram Official kan. Tu dia. Terus kita. Kawasan ni sebenarnya dekat dengan flat ni lah. Belah flat je kan. Flat ni yang kena gangguan. Banyak gangguan ni. Tasik tu pun ada budak mati kan. Punca. Tasik sebelah tadi tu. Puncanya daripada hutan tempat ni lah, kawasan ni. Menampakkan banyak kes lah. Jadi Mama memang orang sini orang flat ni. Ramai dengar. Ramai dengar. Mama ada dengar suara kan ada tadi seorang kirakan duduk sini Anis. Dia pun tiap-tiap malam dia dengar suara mengilai macam-macam lah. So Mama minta request untuk kita datang. Betul. Jadi InsyaAllah lah geng, semuanya akan berjalan lancar uji nyali ni. Kawasan ni sebab belum diterjah lagi kawasan ni. Sebab penduduk sini boleh dikatakan dalam ketakutan jugalah buat gangguan di sini. Jadi kami bukan nak tunjuk berani, tapi kami cuba nak merungkai tempat ni. Betul ke gangguan yang mereka alami ni? Sebab daripada video tu memang Mama send kat kami tu memang real geng memang real. Apa tu? Anjing dah menyala geng tebal dekat sebelah sana yang kami nak masuk tadi tu tak boleh. Kawasan sana tak ada laluan. Jadi geng, kita sambung sekejap lagi Kita berehat sekejap, ambil nafas. Okay, kita sambung lepas sini geng. Zas. Nampak ni tasik geng. Ni tasik ni. Tim Lepak Seram tak menjanjikan untuk penampakan geng. Ni tasik geng sebab apa? Ada orang kampung yang kami gelarkan Mama. Dengar kata penduduk sini cakap pernah ada budak kecil meninggal di sini lemas. Jadi mungkin pun jadi salah satu bukan mistik kan. Hai Mami. ID tak ikut kan? ID busy Mami. ID busy. Dia nak cari duit kahwin 3. Ni tasik dia geng Dia cakap ada dulu pernah kes viral sikit. Budak bawah umur meninggal di sini lemas. Okey, ni kawasan yang kami akan buat uji nyali. Ikram akan berada di tengah-tengah tasik untuk menangkap ikan duyung. 71. Okey, geng yang mana baru masuk. Alhamdulillah, terima kasih geng support tim Lepak Seram. Sebab tim Lepak Seram dah lama tak live. So malam ni kami explore semula. So korang yang mana ada dalam live ni, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. So korang bantu saya tap-tap screen sampai 10k geng. Boleh tak bantu saya tap-tap screen sampai 10k?
Bantu tap screen sampai 10k geng. Tolong geng, bantu geng. Okey, insya-Allah. Okay geng malam ni kita bungkai. Tu orang belum ada orang masuk gini geng. Ha. So tim lepak seram. Orang pertama kau. Dan tunggu video terbaru kami. Dengar tu geng, salah satu host kami Ikram. Sebab kami pun dah lama tak explore. Kali ni kami explore di kawasan orang kampung yang telah buat kerja. Feroz ada tu di belakang, tu di depan Ikram. Dah Mami je, Mami. tap screen geng. Tap screen geng. Kami tak minta gift daripada orang semua Minta bantu tap screen je geng. Along sekarang tengah jadi host. Along tengah host. Alhamdulillah. Yang sekarang anda dengar saya berkata-kata, inilah Along. Along Jambu. Tempat dia tak ada besar. Tapi heavy tempat dia heavy. Macam-macam cerita geng kat sini. Tempat dia tak besar. Tapi kalau korang nak tahu video tu yang Mama orang blog penduduk tetap telah send kat kami, tunggu di video YouTube kita orang. Nanti kita akan tunjuk. Geng, yang ramai-ramai tu jangan keluar dulu. Sekejap lagi kita orang nak uji nyali. Okey. So yang mana ada dalam ni, ramai-ramai tu kan bila kita orang buat uji nyali, kalau korang ada penampakan, korang beritahu. Kadang-kadang kita orang tak nampak betul. Betul tu geng. Kalau korang nampak, bagi tahu. Korang akan beritahu. Bunyi anjing kat depan ni kuat. Jangan risau kalau bunyi anjing depan dia kuat. Kalau dekat, maknanya dia jauh gitu orang. Kalau bunyi slow, saya dengar macam sesuatu lah geng. Saya dengar macam sesuatu lah geng. Hai Mami. Jangan risau, Mama ditinggalkan di kawasan ramai berkenderaan. Jadi kawasan tu ibarat macam memang nampak, orang lain nampak. Jadi jangan risau, dia takkan tinggal jauh dengan kami. Dia tinggal di kawasan kereta parking-parking, tempat yang khalayak ramai akan nampak. Okey geng, sebentar lagi kami akan buat uji nyali geng. Sebentar lagi kami. Tunggu dulu geng. Okey, jadi orang uji nyali.
Tengok geng tengok geng Wujud. Itu Wujud. Aku rekam je Wujud. Wujudkan diri kalian. Mana? Balik oi. Orang dah mula rasa seram kan? Dah mula rasa seram. Mengacau dah mengacau. Dia dah mula nak kacau-kacau kami. Dah mula nak start kacau gitu orang. Dia dah start balik barang kat tasik. Orang pun dah start rasa seram kan? Dah mula rasa seram. Sebab dia dah mula nak pemain-pemain dengan kami.
Mana? Gadget bagi aku. Betul kau siapa tu? Ba. Gang, tadi kita orang dah rasa apa-apa sensasi dekat Nijali tadi. Dah diganggu, bunyi kelibat apa semua. Tadi masa saya kat tasik tadi, aku peranjat tiba-tiba rap. Itu yang mana tak nampak tadi aku berdiri. Peranjat saya aku. Aku tak tahu. Dia balik batu 3 kali. Takkan ikan siap. Boleh tok. Lepas tu tiba-tiba berdiri ke ikan berdiri pun. Dia berdiri macam itu terkejut aku terkejut. Tak lek Ram, jangan terkejut. Aku terkejut aku ikut terkejut. Berdiri tepi tasik. Takut yang ada yang Sebab yang benda ni dia kuat kat belah ikram tau. Nasi merah aku dengan aku ni. 12 basi tak ada. Aku solo belah ikram dia kuat gila. Tengah-tengah bunyi Kurang batu saya tetek sekali sekali kan. tasik ni. Tasik tu dah semua. Nanti kita orang return balik. Nanti kita orang pergi ke bawah belakang blok G insyaAllah. So korang, saya nak tanya yang mana penduduk-penduduk sini kan, yang mana tahu cerita-cerita ikan banyak situ, betul. Sebab tadi saya tak tahulah ikan ke apa kan, wallahualam. Sebab saya dengar macam orang baling batu 2-3 kali juga. Kan korang yang mana yang mana penduduk sini blok G, yang mana korang tahu daripada A to Z cerita kan, tak kira lah perempuan ke lelaki, yang mana nak menceritakan kisah-kisah dekat sini kan, korang boleh contact kita orang. So yang mana kenal Along, korang yang mana duduk sini korang boleh contact Along untuk kita buat podcast kan. So kita orang akan buat satu video untuk korang berceritakan kisah-kisah dekat sini, macam mana kisah dia kan, yang mana korang nak menceritakan dekat kita orang. Benda lah kan, korang yang mana nak ceritakan kisah-kisah yang dekat sini, korang boleh contact kita orang kan. Yang mana kenal Along korang boleh contact, yang mana duduk sini korang boleh contact Along untuk temu janji untuk buat podcast lah. Betul, untuk menceritakan kisah-kisah seram yang pernah berlaku dekat sini kan. Budak lemas mancing and mandi kat situ, betul. Sebab tadi pun mama ada beritahu. Sebab tadi, so malam ni kita orang tak dapat. 1, 2, 3 hari malam ni kita bertiga. Sebab tim kita orang ramai semua. Yang malam yang lain tak dapat nak turun sebab kerja. Ramai yang kerja kan. So malam ni kita dapat bertiga dia turun. Terima kasih yang mana masuk live kita orang, yang mana support. Terima kasih banyak-banyak. Kan saya doakan semua korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Ada rezeki insya-Allah kita boleh jumpa lagi. Saya akan return balik tempat ni. Jalan sana anu. Jika petang. Belum. Bos pinjam apa banyak? Kita orang nak explore sini, nak tengok lalu mana dia masuk. Okay, jadi yang mana nak buat podcast dengan kita orang, nak kerjasama, boleh contact kita di yang mana tahu A to Z cerita, boleh DM Lepak Seram ataupun boleh jumpa Along. Macam Kak Ju duduk sini kan. Kalau Kak Ju nak buat podcast, nak rasa sensasi, Along boleh jumpa, beritahu kita. Boleh contact saya lah. Macam Kak Ju ni, Kak Ju duduk sini kan. Nanti Kak Ju kalau Kak Ju nak podcast ke, nak ceritakan kisah-kisah seram dekat sini, korang boleh contact Along.
Kak Ju Kak Ju nak buat seram podcast apa, nak cerita serasi seram, boleh contact saya. Nanti saya akan buat satu podcast untuk Kak Ju. Kak Ju. Kak Ju ceritakan semua pengalaman seram kat sini. Keduk isu. Kuat banyak kali isu. Untuk viewers pun dia cakap very show. Ini kucing mana aku cari kucing? Bukan kucing, bersiul. Bersiul. Memang Aku ni kucing. aku belah sana dulu kan, bersiul. Kuat, dapat tempat aku memang kuat. Betul kita Dalam live pun tengok. Aku cakap kalau bunyi jauh ni terus rap ni dekat dengan dia. Kalau kita dengar kalau jauh dia dekat. Kalau dekat ni jauh. Siung biasa hidup. Benda tu. Panik. Tak ada bunyi siul lah. Kalau terbang kan dia itu bunyi. Tadi aku masa aku suruh ada macam tak tahu lah cakap jauh macam bayang-bayang tau. Pasal pokok tu main gini. Tak dulu yang ikut cakap juga bayang apa nak cakap dengan ikan tak boleh bagi kita kat situ dulu kan. Aku terbangun tu. Tak duduk tengok. Yang mana duduk sini boleh lah cerita, boleh borak-borak kan. Sebelum kita orang gerak ni boleh borak-borak cerita-cerita. Mama cakap bunyi itik tu. Sebab kita orang Mama ada cerita banyak dekat sini, bunyi itik banyak tu, kisah dia. Tapi Pocong. kan ya. sebab Mama cakap ada bunyi itik. Macam-macam lah kan. Rasa macam agak heavy juga lah tempat ni. Rasa macam heavy. Ramai yang dengar. Waktu macam ni bagus buat kat belakang PUBG kan. Itulah.